Penghantar barang didakwa curi RM10,000 dibebaskan dengan jaminan polis. Pengantar makanan, kononnya sebab dia curi, disyaki curi 4 hari reman. Saya mau tanyalah. Kes tular membabitkan kehilangan wang tunai RM10,000 daripada sebuah dompet yang ditemui di sebuah pasaraya di Semenyih memasuki perkembangan baru apabila suspek yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata lelaki berusia 37 tahun itu dibebaskan sementara selepas proses tahanan selesai, manakala polis kini sedang melengkapkan kertas siasatan sebelum dirujuk untuk tindakan selanjutnya. Menurut beliau, pihaknya akan memaklumkan perkembangan terkini sebaik sahaja siasatan selesai. Terdahulu, suspek yang bekerja sebagai penghantar barang ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan selepas disyaki mencuri wang tunai RM10,000 daripada dompet milik seorang warga China yang ditemui di pasaraya berkenaan. Angkut aja korang ni, polis ni. Senang saja dia punya cerita. Hari tu dekat yang Sungai Petani, kau pergi reman satu malam yang pemandu lori pasir tu kot. Tak silap saya. Dan sekarang, yang orang ni pula, pengantar makanan, kononnya sebab dia curi, disyaki curi 4 hari reman. Saya mau tanyalah, polis, 4 hari you orang apa kerja apa? Kerja goyang telur kah? 4 hari apa you orang siasat? Sekarang kau cakap jaminan polis. Disebabkan dia itu bukan warga Malaysia, warga China. Sebab pelancong tu cakap, kau percaya. Rakyat Malaysia cakap tak percaya. Saya mau tanyalah. Kalau benda ni contohlah ketua polis, anak ketua polis lah. Dia jumpa dompet, lepas tu dia serahkan dompet tu kat balai polis. Tiba-tiba wang hilang, pelancong asing cakap wang hilang. Takkan kau reman anak IGP tu? Pakai otak lah. Kalau orang biasa kau terus reman. Sekarang siapa nak jawab? 4 hari apa you orang buat? Kalau betul-betul dia curi, dakwa dia lah. Mengapa tak ada statement? Apa? Masih lagi you orang cuba nak cover up benda ni ke? Janganlah orang yang tak bersalah dianiaya macam ni. Kau tengoklah lepas ini, tak ada apa pun. Dia nanti cakap, tak ada, ini salah faham kepala otak kau. Terbaiklah lu orang PDRM setitik ni lah, rosak susu sebelanga. Jangan cover up lah benda, sebab kau nak jaga image Malaysia. Mungkin arahan ini daripada KDN. Biasalah PDRM dia kerja untuk orang politik, bukannya untuk orang awam kebanyakan masa. Kesian lah orang yang pergi hantar kat balai polis tu. Kalau orang bersalah, takkanlah dah nak pergi hantar kat dompet kat balai polis. Berani dia nak buat. Jangan kelentong lah PDRM. Tolonglah kalau ada lawyer kat sana, tolong wakili saudara kita ni. Kita nampak sangat macam tak kucing punya kerja lah korang buat. Sikit-sikit pergi angkut. Tak malu kah lu orang? Lepas tu yang pelancong asing, ada yang cakap scam. Apa pasal tak nak siasat? Apa pasal tak nak reman? Takut. Poda deh, cik.